Wan, kau tak main bola Oh, alamak. Salah soalan ke ni? Salah tanya ke Wan? Wan, sabar Wan. Oh, ya ada lirik lah. Dibawa macam mana ni? Mampus. Oh, kena makan antibiotik budak ni. Macam membawakan budak ni. Oi. Oh, tak boleh ni. Tak boleh bawa pergi majlis ni. Abang nampak saya backflip tadi? Betul. Abang beli motor berapa? Satu. Okey, beli motor satu kan? Satu. Waktu belas tu, belasan tahun ke apa? Abang masa abang main motor lambat kan. Umur abang dah 30 lebih kot baru main motor. Ya, ni cerita pasal pengalaman dah ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Wan. Abang saja je kan? Kenapa Wan? Saya invite abang tadi, abang bawa odor kan? Bawa donor. Tak, abang tengah cakap. Abang cakap, Wan segan nak accept dia 60,000 orang tengok dia. Abang 2,000. Jadi abang baru nak tekan je, kau lari. Abang cakap, alamak tak sempat lah. Masa saya kau kecil hati saya tau. masa kau dah gerak tu abang cakap, macam mana pula nak cari kau untuk nak dapatkan balik benda tu kan? Abang tekan nombor 8 kat bawah. Ada nombor 8 kan? Nombor 8 menyengit. Yang ni, macam ni lah. Ya. Abang tekan tu, cuba try. Okey. Abang tekan. Nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Kenapa nombor 8 dia Itu abang kena tanya dia bang. Abang jangan saya bang. Jangan marah. Bukan, Wan dah saya makan, marah Wan? punya marah tadi tu tak habis. Wan dah makan dah? Dah tadi. Wan, pinjam 100? Itu semua ayat saya. Wan ambil lah yang tapi tu. Yelah tapi Bang Abang sihat ke? Alhamdulillah Wan. Dah makan dah? Abang? Takkan saya tanya Kak Seri pula? Ada, sebab ada tu yang takut kau tanya. Sebab tadi kebetulan dia lalu. Memanglah Kak Seri ada ke kat permukaan ini? Ada. Apa? Dekat ni? Tak, sebab abang salah faham. Sebab ngam-ngam dia lalu kau tanya. Jadi macam, tanya siapa ni? Wan tanya. Kak Sari ada. Kak Seri ada. Saya Ada. ingat kan, lepas-lepas abang jual apa ni, apa tu, stevia tu, terus tak nak ada abang kakak. Abang kakak. Kau silap tanya. Kau memang silap tanya, Wan. Kau Abang memang kakak. Jahanam hidup kita. Abang kakak. Wan. Tapi betul, Wan. Ramai dah cakap dengan abang kena bawa Wan pergi Jepun tu. Abang dah pergi, dah balik, lepas tu nak bawa. Tak, maksudnya kalau kata lepas ni abang pergi, kau jangan abang ajak kau tak nak pergi pula. Saya mesti pergi. Betul Wan Confirm pergi. Sebab abang dah Tapi cakap. okey kejap. Saya tak naklah pergi masak-masak tu belah. Tapi tujuannya kan nak rasa Wan masak. Okey, macam tu saya masak kat airport. Abang bergambus pergi Jepun. Tapi boleh Wan. Kau kena pergi lah Wan. Pergi jauh-jauh saya masak tu bergambus. Taklah, bukanlah masak je. Maksudnya join lah kita orang. Boleh. Sebab member-member abang, bila abang cerita gitu, dia orang tahu abang live dengan kau. Dia orang macam, ajak ada Cap, ajak ada. Jom abang. Abang jual produk, jual tu kuih ya? Tak, ini makcik abang buat. Ni orang yang order kat rumah. Sekali jalan abang promote. Ini malam. Bukan ada beg kuning pun. Ini orang yang memang datang order. Orang minta buatkan saya buat nanti tu. Kuih apa tu? Sekejap. Ya kuih ni. Sekejap Tak, abang nak ambil kuih tu tapi abang tak dah lah. Tangan ni, abang tak lepas Dia macam, janganlah kosong kan. Macam okey. Takut skrin kosong. Cornflake susu. Cornflake susu. Cornflake susu. Buka bang, tengok makan tengok. Janganlah, ni orang dah order. Tak apalah boleh. Alah, makan satu nanti tambah satu tu seal balik. Janganlah, ni orang. Bang. Abang buat balik sekali, lupa nak angkat tadi. Jauh sangat ke? Dekat sikit, orang tak nampak. Okey. Wan. Abang macam mana boleh terlupa? Itulah tu Wan, abang nak tanya kau lah. Kau memang asal KL ke apa Wan? Asal orang Negeri Sembilan. Kat mana? Linggi. Saya orang Linggi. Lepas tu saya kena buang daripada Linggi tu. Kena buang? Kena buang sebab live memekak jiran tak minat. Pindah ke Terengganu.
Kau ke jauh daripada Linggi pergi Terengganu? Yelah, muka diorang kata, saya kata, okey, bang, kalau saya nak kena pindah-pindah, dia kata muka saya nampak Terengganu. Pergi Terengganu? Pergilah Terengganu. Lepas pergi Terengganu, bang, Azub. Dah pergi Terengganu, tak boleh pula cakap bahasa Terengganu. Sudah. Kena buang lagi. Ke mana pula? Ke Bangi. Oh, okey. Inilah last station. Orang Bangi je lah faham-faham bahasa saya. Maksudnya kalau kau luar rumah kan? Ni luar rumah. Habis kalau dia dengar bising-bising pernah kena tegur kan? Macam orang cakap, jangan. Pernah? Saya lagi satu bang, saya stiker banyak. Oh, masuklah. Okey. Stiker kat kereta kan? Kat kereta lah. Okey. Faham. Kan sekarang rotate tak tampal kan? Yang tempat bini saya duduk passenger. Penuh. Stiker. Abang sebenarnya tak nak lah reveal lah bang. Tapi sebab kau dah cerita. Abang takut je lah kita mungkin ada kena-mengena juga kan. Takut ada ni takut connection. sama ganting ke apa ke kan. Abang, stiker yang kau cakap semua kau tampal dekat kereta. Dekat passenger tu. Nanti ada masa datang rumah lah. Kau tengok wallpaper rumah abang. Kau ke? Kau tengok wallpaper. Kau tampal dekat cermin kan. Abang kat wallpaper rumah tu. Kat living hall bawa ke dapur, kitchen cabinet, keluar ke dekat kapos tu ada semua. Tapi abang tak nak lah. Tapi abang takut macam takut ada kena mengena dengan kau. So abang abang duduk ranting mana bang? Abang, kau tanya pula. Kau tanya kat live ni Wan. Tak ada hal abang, mana tahu kok kita tertengok satu connection. Pernah dengar pokok langsat? Allahu Akbar. Pernah dengar? Subhanahu wa ta'ala. Dahan belah kanan tu. Betul-betul dia setumpuk macam 7 biji buah yang 7 biji buah tu. Ambil satu. Wan ambil satu yang ujung yang buah nombor 3. Kulit jangan buang habis. Buka sikit je. Try makan tapi cari yang tak ada biji. Wan kena cari yang tak ada biji. Biji kalau dapat yang biji tu takut pahit. Allahu Akbar. Abang. Samalah. Ada biji. Subhanallah ta'ala. Saya kena dulu macam tu Terkena kat biji tu kan? Terkena kat biji. Hati-hati tau. Member abang pernah makan. Tergigit biji tu. Dia jadi apa bang? Tak payah bang. Tak payah cerita. Takut kat sini ada takut ibu mengandung bang. Tak payah. Okay. Tak payah bang. Takut. Aduh. Nasib baik. Nasib abang, baik boleh sebab saya abang yang ini jab ke tapan? Boleh saya tahu? Nasib baik sebab abang memang tadi kalau kau teruskan, abang dah tak jumpa apa dah. Abang tak tahu nak ke mana tu. Triple, terima kasih. Bang, boleh saya tahu yang saya tengah bercakap ni jab ke tapan? Abang. Sebab Wan, tak semena-mena Wan, 8,000 Wan. Tadi abang 5,000 je. Ni. Dah bawa angkat abang tengok kuih ni kuih. Kuih ni. Ini yang tadi tu. Yang ni Tak payah, tadi dah biasa tengok. Tak payah bang, nanti lah. Terima kasih lah Wan. Kau ni patut memang boleh kerja marketing lah Wan. Bang, asal hari ni abang dah tak ada tapi? Semenjak abang tengok ada orang rakam masa kita live tu, kan? Memang abang perasan, banyak sangat tapi. Ada Wan, ada orang rekod. Abang tengok macam, tak perasan. Bila borak-borak tu tak perasan kan? Bila tengok, betul lah, tapi tu banyak sangat lah. Tu abang niat, kalau lagi sekali live dengan Wan, langsung abang tak nak sebut tapi. Abang nak gantikan pada bat. Ganti kepada? Bat. Kalau bat boleh. Bang, kalau saya teringat pula lagu-lagu kita punya waktu dulu-dulu. Yang waktu kita berkumpul. Sekejap, saya ingatkan abang balik. Kalau abang ingat balik yang step-step dia. Okey. Ada ingat bang? Bang. Kau abang dah kembang ni, kau jangan main-main. Ada bang. Kau tak boleh, abang tak boleh. Kau buka tu abang tak boleh. Betul lah, orang cakap kalau siapa dengar lagu ni, dia masuk tau. Abang dah kembang tadi, kau silap kau Aduh, kau ni Wan. Kau janganlah buka-buka cerita lama tu, tak boleh tu, tak boleh. Allahu Akbar, rupanya abang kakak, saya dengan abang Jeb ni,
Satu ranting. Ranting belah kanan, dahan paling ujung yang ada Tapi 7 belah buah. kanan tu kalau kau daripada belakang. Kalau kau daripada depan, takut orang tersilap. Daripada depan dia belah kiri. Kalau Kalau depan belah kiri belah kiri. Daripada belakang, Belah kanan. belah kanan. Kalau Daripada okey, belakang. contoh kalau macam saya depan saya ada rahim. Saya tak perasan lah depan saya ada pokok ke tak? Rahim. Ah, Abang Rahim. Abang Rahim. Oh, Abang Rahim. Abang Saya rasa Rahim ni tak. betul lah, dia ni tapan ni. Tak. Kan? Maksudnya Abang Rahim dekat pokok tu. Bukan, dia belakang saya. Belakang siapa? Dia membelakangkan saya. Membelakangkan pokok. Dia belakang pokok. Pokok tu tak perasan lah. Kau kat mana? Wan masa tu kat mana? Kat dalam kereta. Kereta yang hari tu bawa pergi yang kat tol. Yang ada stiker tu. Okey, stiker belah kiri. Stiker belah kiri. Okey, tongkat turun. Tongkat motor. Okey. Jalan terus Double straight. stand. Double stand. Double stand patah. Yang pergi gelang patah. Okey. So pakai satu lah. Okey, dia first satu. Lepas tu kan gear dia dah mula mulut dah bawa gearbox. Ingat tak? Oh, mulut yang tu. Yang hari tu kau cakap Jangan tu. jangan sebut nama. Okey, okey, tak okey. sedap nanti air Okey, kan. okey. Okey, mulut dia start bawa gearbox. Bagi bawah. Okey, kat belakang dia ada pokok manggis. Belah kiri. Ah, Wan, belah kiri dia. Okey, abang nak tanya kau. Pada kau ni kiri ni ke ni kanan? okey, abang selesa kiri ke kanan? Abang kiri. Abang okey, kalau kiri, Jauh sangat tak? tak, dia macam ni. Kalau kiri abang cuba depan sikit. Kau ni betul lah, Wan. Aduh. Bang, Wan, kau tak main bola Oh, alamak. Salah soalan ke ni? Salah tanya ke, Wan? Wan, sabar, Wan. Oh, ya, ada lirik lah. Dia buat macam mana ni? Mampus. Oh, kena makan antibiotik budak ni. Macam membawakan budak ni. Oi. Oh, tak boleh ni. Tak boleh bawa pergi majlis ni. abang nampak saya backflip tadi? Betul. Kau pernah pergi birthday rumah orang semua, orang pernah jemput? Tu jadi azab. Kau. Saya pernah lah orang buat ajak birthday yang jadi madut tu. Oh. Saya ibu ke anak-anak dia kan. Yelah. Pakai itulah, pakai sarung. Tak payah pakai, bapak dia cakap. Oh. Bapak Wan, dia pun ajar tak? Wan, macam mana tadi kau dengar lagu tiba-tiba lirik tu? Apa ni? Masuk. Azab. Wan, Ah. macam mana kau tiba-tiba tadi tengah cakap, tiba-tiba lagu tu keluar, lirik keluar? Kan kita ada baju yang kita cakap dulu. Oh, okey. V-neck. Budak-budak towing semua SMA tu. V-neck ah. Tu. Nampak ada lirik tu. Macam mana boleh kat aku pula ni? Wan, macam mana boleh ada ah? Dia nak, abang nak tahu macam mana nak ada. Stand by. Pakai banyak. Bang, stand by. Wih, alamak. Gila ni. Ni gila ni. Ni aku tak pernah tengok ni aku rasa ni. Melompat aku rasa ni. Terbang ni. Terbang ke? You kata tembak, terbang eh. Ada lirik lah kat aku. Bang, Apa ni? lalang. Oh, yang aku decline. Abang kakak. Nak Kau pakai ni banyak. gila Wan. Tadi kau dah hantar aku dah decline. Aku ingatkan siapa? Rupanya kau Yelah saya lah. Oh, tu aku cakap. Oh, ni maknanya. Asam Trader. Abang kakak, dia kalau kalah dia akan nyanyi. Bila pula aku cakap? Kitchen. Bila pula aku cakap? Kau tiba. Yang itu punya tu lah. Kita pakai yang itu punya. Oh, 7,000. Wan, 8,000 dah kau. 64. This does double hash. Tak kau lah Wan. Jaga je lah. Guys, jangan lupa guys Kasal malah. Ya tak. Ban berderkon. This ban. Abang bos terus. This is abang bos terus. Okay, Mr. Ted. Double hash kitchen. Double hash kitchen. Afrik ame LRT bangi. Ya tak. Dianjak je nak. Ya tak. Ya tak. Sambil jual ke apa ni? Double hash kitchen. Kau perasan dengan jual. Habis Tengah jual kalau kau dah 29,000, 30,000, apa je aku tunggu? Baik aku jual. Wan. Okey, abang jalan dulu. Saya ni
Kau biasalah kau punya tu. Apa tatak tu lantak kau Tak lah. dapat. Ya tak dapat. Oh, berkecil. Ya tak. This piu. Guys, ini Piau. kalau cawan macam gini, guys pakai 2 titik cukup. Apa pops? Oh, 32,000 dia. Kau dengan tak bagi tahu kalah jadi apa semua tiba-tiba je kau tahu Kristina Kue Badarudin makan Oh, keripap tepi jalan. Kristina Ini modal- Badarudin. Hakim. Ui. Okey, ada base kitchen. Hakim. Ban kena not mute rumes. dia. Ban not rumes. Apa nak mute dia? Dianjan gini. Aish. Ya tak. Menengking-nengking lah dia ni. Ya tak. Ya tak. Ya tak. Jual lah. Oh. Jual lah. Buat biasa. Jual lah. Aku tengah tengok kau ni. Kristina Badarudin. Oh, kau dah 37,000. Apa lagi kau nak tunggu? Jual lah. Kan, jangan lupa kan. Pengganti gula. Cuy lah. Abang Bob dia budakkan beli fix. 2 titik je. Dah boleh cerita. Kristina Badarudin. Ui, 38,000. Kau berapa kau? Kristina. Berapa puluh ribu orang tengah tengok kawan? Saya sekarang 38. Okey, standby 38. Okey bang, angkat. Angkat bang. 38,000. Okey. Guys, jangan lupa dapatkan Izaka Badarudin. Ni guys. Kotak dia ni pergi kat Lemon Club. Rizwan Justin. Macam tu. Oh, kau 3 Tapi jauh lah bang, dekat sikit. Dekat sikit. Dekat sikit. Macam tu abang kakak. That's number 4. Ui, gila nak kawan 40,000 kawan. Abang Nas nombor 4. Daresh Lika. Punya nama ni. Berpeluh lah ni. Daresh Lika. Daresh Lika. Kau, aku terasa memang betul-betul kau depan muka aku kawan. Habis serius? Dapat betul lah. Terima kasih ni mana Normi harga mah. Daresh Potret. Lika. Nomi, Kiki. Encourage bunga api selatan. Ya tak. Kau dah masuk dah. Dia dah masuk dah. Ya tak. Mengelinjang bahaya dia ni. Ada Das 64. macam gila masuk seluar Pan Syal Mara Gorgon. Syal Mara Gorgon. 56,000. Oh, kau nak lawan Tak sih. Ai marah tinggi suara dia bang. Tadi cara kau bercakap tu memang kau nak ajak rentap. Terima kasih Farah. Terima kasih. Almarah Syal Gorgon Rahmat akan matra naik. Siap berhelmet. Oi, mana dia Wan? Helmet arai. Helmet arai. Afek Abe. Dahsyat tadi. Uduk botol pai. 64,000 Afek. Ya Abe. Ui. Nak pakai banyak bang. Nak pakai banyak. Okey. Nak pakai Azim kat level Jota pula. pakai Pro 2. Azim Wan, Jota memang Pro 2. mustahil lah Wan. Kau dah 69,000 Wan. Aku baru 40. Okey, jalan. Aku 9,000 40 saat. 38 saat. 35 Boleh bang. Kadang-kadang ujung-ujung orang ajak ni bro bagi. Serius. Abang get ready Abang get ready lagu. Piu. Hui. Lain pembawakan dia ni. Nizaka Badarudin. Salah bawa ni rasanya. Ada benda-benda dia amalkan salah bawa ni. Izaka Badarudin. Das Dobrava. Bagus ni. Dia ni kalau ajak berentap, bagus bawa dia ni. Pergi gegau-gegau orang. Bunga api selatan bunga. Kau. Lili orchid. Abang Bob dia ke bil. Tak boleh baca ni bang. Izaka Badarudin. Dah habis. Dah habis Dah habis. Abang Ban, Abang dah bagi kitchen Afiq Amir. Kak Syarmara, Azim Toyota, terima kasih Ui, power lah kawan. Nas nombor 4 Izzah, Rahmat, Abang, Kau terima memang kasih. terbaik kawan. Nak pakai banyak bang. Baguslah kau ni Wan. Ni apa benda bang? Saya kena tekan apa bang? Tak tahu. Aku tekan je apa yang ada tu. Abang tekan apa tadi? Ada notification. Aku tekan lah. Aku nak Image hilangkan. Dah. Sebab kau tak bagi tahu dia punya punishment kan. Bila kau dah bagi tahu, kau ingat apa yang tengok aku di 13,000 ni? Apa? Okey, abang kakak, tadi saya lupa nak bagi tahu. Okey, sekarang abang boleh buat apa? Kau hantar start Aziz match Tuan, Aku nak kena tekan start match ni. Abang yang ada. Abang buat saya baca pula.
Kau ni Wan, memang kau nak kena ni. Kau ingat apa? Okey. Okey. Kakak. Kita langgar bang kakak. Okey. Walaupun kau berapa puluh ribu Wan? Ada 40. Standby lah. 40 okey. Standby. Aku 13,000 Wan. Okey. Kau nak memang rentap lah ni kan? Okey. Baik. Okey, rentap. Ini kali terus. Udah ni. Apa kakak? Lagu ni kalau keluar bermakna kita mengamuk. Kristina Badarudin. Oh, dahsyat betul. Gila lah kawan. Kristina Badarudin. Syam, terima kasih Syam. Terima kasih Mamat for apa tu? Terima kasih kena nyanyi, Mamat bang, Wan. Thank you. Dia kata ni. Azim Toyota. Mana dia? Jangan lalai abang kakak. Afiq Amir. Abang kakak jangan lalai. Dia cuba melalaikan kita. Okey. Izaka Barudin. Kau pernah kalah Wan? Pernah kalah? Kau pernah kalah lah? Pernah. Hari ni mungkin lah Wan. Nazar Mamu Ekon Sukuku. Kau betul lah Wan. Iman Ketu, terima kasih. Amir Hakim. Wan. Okey. Joy. Bang kakak. Kita tunggu kali 3 je tengah Tak jauh kali ni, tak jauh Wan. Kau 13, abang 8,000. Tak jauh. Okey, tunggu sekejap lagi. Wan, tak Nyanyi jauh Wan. lagi, Wan. Nyanyi ya. Rapat ni Wan. Okey. Rapat ni Wan. Aisyah. 8,000 ke 14,000 rapat ni. Menang ni aku rasa ni. 8,000 kau dah 15,000. Menang ni aku rasa ni. Azim Toyota. Boleh menang ni aku rasa ni. Terima kasih Abang Wan. NZ. Abang Wan. Iskandar. Tak jauh kali ni Wan. Tak jauh. 6,000 je. Okey. Menang ni aku rasa ni. Saya pun rasa saya menang abang kakak. Kau 10. Menang ni aku ni. Menang. 6,000 je. Huda Burin. Okey. Tak jauh Wan. 94 abang. Terima kasih Hafiz bangi. Abang Wan next 66. Ada bangi. Amir Johari. Kristina Badarudin. Menang ni 11,000. 11,000, 12,000. Dah jauh. Big clear. Day 93. Terima kasih Lin. Isaac. Dah jauh. Wan, dah jauh lah Wan. Afiq Amir. First beat is right on time, right on top. Okey. Amir Tap. dekat dah 15,000. 17,000. Dia tak payah kira kan? Apa bang? Dia tak payah kira kan? 15. Tak payah kira. 1. Choice. Dahsyat Wan. Guys, jangan lupa kalau nak kad sugar boleh dapatkan ni Boleh dapatkan lemon plug. Anjing je NS Untuk Mamu. nak kad sugar guys. 16,000. Lepas KLCC. 16,000, Izaka Barudin. 45,000 tolak 16,000. Izaka Barudin. Lebih kurang kena ada Izaka Barudin. 30,000. 55,000 sekarang 17,000. Syafiq Snack LNT. 56,000. Dia dah 56,000. 17,000. 56,000 tolak 17,000. 56 Tap. 17,000. 57 aku 17,000. 94. Dia nak kena ada. Bang. Daripada tadi ni saya dengar abang kira apa ni? Aku nak kira kan, aku nak kejar kau tu. Kau dah 57,000, aku 17,000. 57 tolak 17,000 nak kena ada 10,000. Nak kena, abang tengah kira ini, saya ingat kira yang tu. Bukan aku kira ni. Aku tengah tolakkan ni. Yang kau punya ni sekarang 60,000. Tarzaf. 60,000 Ada sama mu. tolak 18,000. Biar dikira abang kakak. Libra cendol. Biarkan dikira abang kakak. Sebab apa kita menyanyi? Memang tak ada muka kau memang bagi memang tak ada muka ujung. Jauh tinggal tuan. 62,000 tolak 18. Guys, kalau nak beli boleh beli dekat ni. Abang kuning akaun lemon plug ataupun pergi kat TikTok Kak Sari TYM. Kat situ ada showcase. Azab nama lah. 30 saat. Inilah masanya. Tarzaf. 30 saat kan. Kalau kau nak tengok Wan, kita ajar dia. 27, okey. 18,000 ke 65,000. 18,000. Dia nak kira lagi tu. Biarkan dikira. Kan telah tolak. Izaka. Apa cuy? Kita ajar dia mana. Kena ada Azim Toyota. 60,000. Okey, 60,000 bahagi 12 saat. Celek. 6 celek. Bagi 12 saat. Lebih kurang
Misha teman. 51 tolak Shafras. 19. Masa tinggal 1. Sarzov. 82 tolak 19. Masa tinggal 1. Rapat Kalah. teman. Api Azmi. Abang Afiq kami. Wan, dah. Memang aku tak payah lawan kau lawan. Memang gila lah kawan. Kau 82 tu Wan. Aku tengah kira-kira tu. 82 aku tengah bagikan tolak 19. Masa Ya, tinggal Allah. 10 saat bagi. Tak sempat Wan. Tak sempat dah tu habis masa. Jual pun tak sempat. Kalah pun kalah. Habis dah semua. Bang, lambat abang live ni Afiq Ahmed, terima kasih. Abang tadi tidur kat anak. Lepas tu terjaga. Bila terjaga tadi tu, borak-borak dengan Kak Sari. Kan? Macam mana tanya dia punya produk tu. Okey. Dia kata masa abang live dengan Wan, Alhamdulillah. Izin Allah tu dapat, kata orang tu banyak juga terjual. Ada? Ada? Ada Ai, Wan. Ada Tak ada lebih hulu kurang. 100 pun? Ah? 100? Wan nak RM10, 10 ke? Ataupun RM5, 20 keping? 5 RM5.20 keping oh. 5, oh nak cash eh? Tak payah. Tak apalah, boleh je. RM5. Wan nak RM5 baru tak? RM5 baru. Abang ada yang itu gaya Dia nak tak? yang kelepek punya, yang ronyoknya, belah-belah ronyok. Oh nak yang ronyok? Ha. Okey. RM5, 20 keping. RM5 saya nak 5 tu ronyok. 5 tu ronyok. Oh 5 ronyok. 5 lagi tu abang lipat atas. Oh kau buat macam gubahan pula eh? Wan, kau memang live hari-hari ya Wan eh? Semalam tak. Saya ada masa ke? Kadang-kadang saya bagi masa dengan Aminah, dengan Mak Aminah. Oh Wan, abang Dia. dengar kau nak dapat anak eh? Bulan Alah. 10 ni ujung. Allahu Akbar. Tahniah Wan. Terima kasih bang, nombor 2. Oh Alhamdulillah. Oh Aminah nombor 1 eh? Aminah nombor 1. Oh okey. Nombor 2 siapa Wan? Nombor 2 siapa? Nombor 2 belum keluar lagi dalam perut. Oh okey. Aminah nombor 1 lah. Sekejap, boleh saya tahu saya bercakap dengan Tapan ke siapa ni? Tak lah. Abang nak... Rosi Tapan kejap-kejap masuk abang kakak. Tapi Wan, kan dah tapi. Tu aku malah. Aku kalau dah fikir, mesti tapi tu. Itu yang masalah tu. Nas 24. Wan, kau right juga eh? Right bang, abang mesti right ah. Abang jarang. Dulu abang ada beli wais suku kat rumah. Wais suku. Jadi abang pakai masa tu, tak sampai suku pun. Pakai pergi berapa kali je. Sampai sekarang ni dah terbengkalai dah. Kalau macam tu, kalau wais suku abang tak pakai berapa kali, wais setengah lah. Tak boleh. Kalau suku setengah banyak. Maknanya abang pakai wais suku tu tak sampai suku pun. Abang pakai untuk ride pergi Pilah je sekali. Weh, macam tu. Macam tu kita nak bagi wais suku tak Kalau suku. kalau abang jual boleh dapat berapa Wan? Sebab rim tu abang. Motor mileage berapa? Abang tak guna mileage. Tu abang guna apa ni? Oh, kau pakai mileage yang motor eh? Kereta Kereta je mileage kan? Abang tu takkan pakai kilometriko pula. Itu pen. Abang tak pakai mileage Wan. Motor abang tu tak pakai mileage. Oh, motor abang tak pakai mileage. Pakai apa? Abang orang lama. Abang guna batu. Abang jangan takut ada orang. Abang guna batu. Abang guna batu lagi bang? Batu. Abang guna batu. Abang tak pakai. Sekarang berapa batu lagi bang? Berapa kalau dulu. Abang tahu kan pergi umrah ada yang kena balik batu. Wan, kalau nak jual berapa Wan rasa motor abang? Standard kalau bawa pergi ke Mensah, sekali kan? Pilah. Oh Pilah, pergi Pilah sekali. 30,000 boleh jalan bang? Sebab abang ada rim tu dulu abang beli mahal tau. Rim tu berapa abang beli? 2 lah. Depan 1, belakang 1. Okey, 2 tu memang ngam lah. Kalau abang beli depan belakang, kira depan belakang sama ke tak Rimo? Sama. Dia ada surat beranak tau. Rim abang tu ada surat beranak. Abang bayar waktu tu ke asing? Masa beli lah. Ngaseng? Tak. Abang beli surat beranak. Rim belum dapat. Sekarang dah ada rim belum? Abang dulu masa belum beli rim, abang beli surat beranak. So surat beranak tu abang pakai. Abang beranak bila bang? 1985. 1985. So rim tu akan beranak sekali. Oh, rim tu akan beranak? Dia akan beranak dua kali. Kalau abang letak dekat sebelah-sebelah, dia akan bersalin lagi sport rim baru. Itu yang sekarang orang kedai-kedai motor buat bang. Diorang beranakkan sport rim. Oh, maksudnya dia akan banyak lagi lah. Akan keluar banyak lagi? Banyak lagi. Okey, so abang boleh jual berapa kan? Kalau sport rim saja ke nak jual motor sekarang Okey, kalau katalah abang jual surat beranak lu. Kalau surat beranak boleh dapat sekarang ni kalau Grand RZ 8,000. Boleh pergi 25,000. Ui, okey lah tu. Sebab abang beli motor tu dalam berapa belas je.
Abang beli motor berapa? Satu. Okey, beli motor satu kan? Satu. Waktu belas tu, belasan tahun ke apa? Abang main motor lambat kan. Umur abang dah 30 lebih kot baru main motor. Ya, ni cerita pasal pengalaman dah ni. Yelah, sebab masa umur abang belasan abang tak pandai naik motor. Sebab abang naik motor Daripada masa nak jual motor. Tak, abang masa naik motor, abang pakai tu tau, yang macam budak-budak yang nak start main basikal di kiri kanan yang pegang belakang tayar tu. Abang tak pandai imbang badan. Butter shop. Nama dia? Butter shop yang kiri kanan tu kan? Kiri kanan budak kalau naik basikal tu kan. Belakang abang pakai tu, abang tak pandai imbang badan. Abang kalau timbang berat, orang kena pegang. Abang tak boleh. Abang macam ni abang dia bergerak. Bang, boleh satu bang. Abang timbang satu kaki ke apa? Abang timbang satu kaki ke apa ni? Dua kaki. Tapi sebab abang kalau bergerak tu kan, abang pernah dengar yang sekadung dangding Pak Dunding tu kan? Jadi jadi masa tu lah abang ingat yang ganting abang cerita tadi tu. Ganting. Itu jangan abang. Takut buka ceritakan lagu buka ang. Kalau betul lah abang nak cerita lah. Tak payah. Abang dulu abang boleh tak nak reveal abang punya Budak-budak amal bang. Budak-budak amal. Budak sekolah semua tengah cuti. Betul. Abang kalau betul-betul yang abang pernah yang dah kata orang tu kata kantoi, abang terkantoi dengan Roy Bandel. Oh, Roy Bandel abang terkantoi? Ayah Roy kan? Ayah Roy terkenal? Abang masa tu abang pergi Jepun dengan dia. Okey, betul. Lepas tu kita kalau kat Jepun, tandas satu duduk 20 orang. Okey. Jadi satu hari tu dia pergi toilet lah, dia pakai towel biasa kan. Jadi abang sudah nampak ada satu chop dekat belakang. Kat si Roy Bandel? Ada chop. Chop apa bang? Dia macam bersawang lah, nampak macam tahu macam sarang macam bersawang labah-labah tu kan. Nampak macam itu kan. Dia bersawang. Jadi malam tu juga abang pergi hardware. Kau tahu kan yang macam rambut clown yang ada hijau kuning ya? Abang terpaksa gesek. Memang abang rasa macam ini kena bersihkan. Abang bersihkan. Bila abang dah start bersihkan tu malam, abang nampak ada laba-laba tu macam pergi ke setiap katil. Macam dia nak cari balik sarang. Ya, dia nak cari balik sarang dia. Tak ada. Sarang dia abang dah bersihkan. Jadi abang tengok laba-laba tu macam terpinga-pinga kan. Mana kan. Tapi dia tunggu dekat tilam Roy tu. Dia tahu macam ini orangnya. Tapi sarang dah tak ada. Kat situ lah. Bangsat si Roy ni. Ya. Roy bukan sebarang. Kalau tak tahulah nanti kalau ada rezeki Wan ikut abang pergi Jepun, Wan akan tahu. Roy tu kalau ikut kita pergi Jepun, kita kan pakai tie kan. Kalau dia buka suit dia, keliling ni semua tie. Kat leher dia ni keliling semua tie. Yang awak nampak tu satu tu sebab dia tutup pakai suit kan. Kalau dia buka je suit dia, keliling ni tie. Keliling oh? Keliling. Itu kerak-kerak kopi bang. Kerak-kerak Nescafe. Bukan. Maksudnya semua ada ni. Jadi kalau dia pusing, katalah dia pusing kan, jadi macam dia berkibar gitu. Nanti satu hingga ikut lah. Sebab bila kau dah buka pasal ranting, abang terpaksa macam nak kena carikan juga susu galur kau. Sebab member saya ada seorang macam tu. Ada juga. Kat belah sini kan, abang cakap kan. Betul. Betul lah. Kebetulan petang tu, saya pergi rumah, kita orang berkumpul lah kat rumah mak member lah. Okey. Dekat belakang ni, belakang dia. Memang penuh sini lah. Naik dulu. Mengembang Mengembang kan? Okey, dia sini. Lepas tu kebetulan mak dia nak masak air Nescafe. Air Nescafe masak? Okey. Nescafe tu abang dengar Nescafe tu mak ambil. Nescafe tak ada. Habis lah. Okey. Kita orang mula seram lah. Yelah. Waktu tu bang, bulu roma saya ni naik ni. Berdiri? Berdiri lah. Lepas tu mak dia pergi belakang member saya ni, ambil 2-3 sudu. Serap. Dia keripkan macam tu? Kerip gitu. Dapat dalam 11 sudut. Keruh sangat Nescafe tu. Kalau 11 sudut keruh. Sebab Nescafe dia tak keruh sangat. Sulam dengan susu.
Oh, okey. Jadi dia tak adalah nampak ni Tak nampak di gelap tengah. sangat. Okey. Faham. Nasib baik. Abang Nasib tahu baik. kan? Tahu. Oh. Benda macam tu susah bang kakak. Kalau yang pengalaman macam saya dengan Abang Jeb ni, Ya, betul, mungkin betul. lah. Betul, Sebab betul, kita betul. satu ranting. Sebab bila ranting ni bang Kau tak boleh. Aku tak boleh. Aku dengar kembang kan? Tak boleh. Kau betul lah Wan. Abang Kau jadi saja. miau ke apa ni? Jadi miau? Kau mengimbau lah. Tak boleh. Tak ada abang, saja ingat waktu Wan. ranting-ranting kita balik. Tapi kalau kau cerita pasal tadi tu nak buat tu, Abang ada cerita? ada. Lama abang duduk bawah tu? Pernah dengar air mata katak? Wish. Air mata katak. Air mata katak pernah dengar? Ni budak dak lama pakai ni. Budak dak OL lah. Wan, selain tu dia ada nama lain juga. Tapi tempat abang panggil air mata katak. Ni budak dak Sungai Merap ni. Kalau macam ni. Kau tak? Aduh, hai. Dia petik Macam mana boleh kau tahu kan? Saya terpetik ke? Aku ingat kau lapis sikit. Kau dah terus buka. Okey, saya minta. Okey, cerita balik bang. Okey, Sezam. air mata katak kan? Katalah niat kau tu memang sekarang ni kau memang nak cut langsung. Maksudnya langsung gula kau tak nak ambil kan? Okey. Ini lah. Air mata katak tu 2 titik je. Oh, 2 titik bang 2 titik je. Tak payah letak gula dah. Oh, dia Rasa rasa sama macam dekat Sungai Merap. Akan sama macam kat Sungai Merap. Kau takkan dapat kat tempat lain. Ni. Oh, dia rasa sama dengan air ni Sungai Merap Sebiji. Patutlah budak-budak ni yang cakap. Yep. Allahu Yep. Akbar. Tapi jangan lebih 2 titik. Kalau lebih 3 bang macam mana? Akan jadi kuih keria. Dia punya tu kuih keria. Sebab manis dia tu dah meliputi. Kira Yes. menyelahi. Menyelahi. Itu abang tadi tak jumpa ayat tu. Menyelahi. Ni, Menyelahi. 3 titik menyelahi. Benda ni semua ni nak dapat kat beg kuning je. Dekat showcase kat Sari. Sekarang kau baru tahu kan? Ni abang kat mana ni? Rumah abang ke rumah siapa? Rumah kampung kat Sari. Rumah kat kampung kat Sari mana? Johor Kuala Pilah. Abang orang Johor. Abang orang Kulai. Abang Johor kan? Abang Johor. Abang kat Seri Kuala Pilah. Kuala Kepilah. Kuala Kepilah. Kuala Pilah. Bang, budak-budak Kuala Kepilah saya kenal kau. Ya, aku tahu. Aku kalau macam gini, alang-alang kan, borak-borak ni, abang boleh tahan lama sebab kejap lagi Makcik Sari meniaga nasi lemak. Oh, dia mana bang? Nasi lemak. Tambah ganting pun ketawa kan? Tak ada, bukan. Pernah dengar air mata katak? Pernah dengar air mata katak? Pernah. Ni je, kalau rasa nak cut, ni. 2 titik tak boleh lebih. Azim tu tak bang? Tahu tak saya pernah kena kencing abang? Aku? Kenapa? Waktu abang nak meletupkan mercun. Meletukkan mercun, okey. Waktu raya itu abang ingat tak ingat? Ingat. Setan duk tunggu. Oh, iyalah kita mercunnya tak banyak stok. Itulah nak tengok satu keluarga pun. Jadi abang memang kena tunggu mak abang. Sebab abang pernah bakar. Masa tu panggil, mak cepat mak keluar. Mak, masa on the way nak keluar tu dah habis dah. Masa nak keluar tu dah habis Wan. Jadi rasa bersalah. Jadi tu yang abang terpaksa tunggu lah. Sebab kita orang ni family suka layan mercun lah Wan. Memang. Bukan family abang je tunggu itu. Abang-abang kakak ni. Ui, maksudnya kau tengok lah Wan live abang. Terima kasih Wan Tengok. Ui. Saya ada komen dia kata kan. Tak layan. Abang orang tu tak layan. Kau masa tu pakai nama ni lagi? Nama ni ya? Bukan nama betul ke tak ada lah? Kau memang daripada mula account? Saya tak lapik yang nama yang kita punya baju tu lah. Lain kali lapik dulu. Kalau lapik kita boleh mesti balap. Ada lah cara dia. Mak abang dulu meniaga goreng pisang Wan. Kat mana? Abang ni kalau Wan tahu sejarah ataupun Wan dah tahu ke ataupun Wan baru nak tahu, abang ni berasal daripada keluarga yang sederhana. Okey. Bapa abang bawa van kilang. Bawa van kilang? Bawa van kilang.
hantar kilang ke tempat pekerja. Oh, kira Bantu. bapak abang hantar kilang ke tempat pekerja? Tempat pekerja. Siapa yang nak kerja, bapa abang akan ambil kilang tu, hantar ke rumah dia. Sebab dia nak kerja kan? Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala. Jadi membesarkan abang tu satu tugas yang berat lah, sebab abang 7 beradik dan kita membesar boleh katakan umur tu tak jauh gap dia. Gila tak gila abang kakak? Tengok. Abang kakak fikir daripada kilang sebab dia nak kerja kita. Betul. Bapak Abang bawa kilang tu bawa kepada orang yang nak bekerja. Seorang-seorang pekerja. Untuk orang yang Kalau nak bekerja. pekerja ada 200 macam mana bang? Masa ambil tu kita dah belah siap-siap lah. Maksudnya kita dah pecahkan siap-siap. Kau department apa. So kita hantar macam kau department store. Kita akan dropkan kilang yang store kat department store tu dekat rumah dia. Kalau dia kalau 200 staff, yang staff ke 200 tu pukul berapa sampai? Abang tak ada sedip tu sangat. Abang tahu. Abang tak ada schedule perjalanan Abang tak ada. Tapi abang nak bagi tahu yang struggle-nya yalah bapak kan. Bapak ni, peranan bapak ni dia tak nak tengok anak-anak dia susah. Dan dia tak nak anak-anak tahu pun yang dia susah. Betul. Wan bayangkan nak macam ni sekarang abang boleh tahu? Dia pernah tersalah hantar kilang tu. Masa tu abang baru nak kerja. Dia terhantar kat abang. Wan ketahukan bapak abang ke? Tak. Ni ada tulis ni. Ada tulis Is. Seronok lah suka tengok muka abang gelak. Ni tu saya gelak. Takkanlah nak gelak muka abang. Tak, abang terkata macam takkanlah saya nak menghina. Okay. So dia hantar kat abang. Jadi kat situ, Abah. Masa tu memang dramatik. Abah punya hantar kilang ke tempat yang siapa nak kerja ke? Kat situ kantoi. Masa kantoi tu abang, kat situlah abang tanamkan impian. Aku akan cuba sedaya upaya untuk nak bantu bapak aku. Untuk nak hantar kilang ni pada siapa yang nak kerja. Okey. So, abang ambil lah maksudnya trip yang next tu. Abang hantar kilang tu. Tapi jadi hal maksudnya kita budak kan? Tak, abang nak mudahkan kerja. Tak, bukan abang nak mudahkan kerja bapak abang. Abang tak nak dia susah. Jadi abang ambil dia punya role tu, abang ambil kilang tu, hantar. Faham tak? Next trip tu abang pergi hantar pula? Hantar. Tapi jadi hal sebab kita time tu budak kan? Jadi hal sebab masa abang hantar kilang yang pada orang lain tu, bapak abang baru hantar pada orang tu baru nak kerja. Abang dah ambil untuk nak hantar pada orang lain. Padahal dia baru kerja dalam setengah jam. Abang dah terhantar kat orang lain. Jadi budak yang ni tak boleh nak claim OT. Faham tak? Budak yang tadi tu budak yang ni tak boleh claim OT lah? Tak boleh claim OT sebab dia baru setengah jam. Baru-baru je kerja. Abang dah terambil hantar ke orang lain. Jadi orang ni dia tak dapat nak OT. Bulan tu dia nak pakai banyak. Nak pakai ya? Tak, budak tu bukan abang. Tak, nak pakai tak? Tak ya. Budak tu nak pakai banyak. Jadi abang terpaksa minta maaf kat dia. Kan? Satu hari tu abang minta maaf kat dia. Maksudnya abang cakap lepas ni abang tak hantar dah. Okey, boleh saya tahu yang bercakap ni Jeb ke Tapan? Abang nak beribil kan? Pernah dengar pokok lansat? Ui, jangan. Lepas tu mak abang ni meniaga goreng pisang. Okey, goreng pisang. Dulu abang dah pernah cerita kat radio, mak abang meniaga goreng pisang. Kat situlah abang tengok susahnya keluarga aku nak besarkan. Yelah bang, gila bang nak besarkan anak-anak ni kan. Mak abang meniaga goreng pisang. Abang ingat lagi motor SS first model tau. Tak ada clutch pun. Bukan tak ada clutch. Tak ada clutch apa yang orang kalau terlepas dia terus termati. Clutch hidup. Kedai hidup. Ni kalau mati. Kalau terlepas pun dia tetap boleh jalan kan. Okey, betul, tahu. Mak abang bawa tu. Okey. Masalahnya orang perempuan kan bawa motor kita takut kan. Betul, kita mesti takut. Kita takut. Tapi mak abang ni dia tak boleh nampak selekor tau. Bila dia nak kalau selekor dia nampak automatik dia mesti mau lutut jejak. Dia mesti nak ambil lap. Lutut. Dia memang tak boleh. Dia kalau selekor memang sebab abang perasan masa kita naik band kilang dulu, mak abang kan duduk sebelah bapak abang kan. Atas selekor je abang tengok macam dia dah mula lendatkan lutut dia tau. Corner lepeh lah. Jadi abang cakap macam, oi tak boleh. Ada benda-benda yang macam mak kita punya. Yelah kita tak tahu kan dia punya. Yelah kita faham. Dia punya apa kata orang tu keterujaan dia kan. Kat situ abang tahu mak abang tak boleh tengok lab. Tak boleh. Sebab tu kalau minum kat kedai-kedai kalau kat corner-corner
Mesti dia macam dah, dia nak, Oh, dia dah standby lah? ada standby. Cakap, mak duduk biasa je mak. Sebab tu abang kalau bawa minum, abang tak akan pilih tempat-tempat yang kedai-kedai yang corner. Oh, abang ambil tengah, middle lah? Yang kat tengah-tengah. Oh, betul. Jadi pada satu ketika tu orang bagi tahu, masa tu kita dekat rumah, orang bagi tahu yang mak abang jatuh lah masa nak bawa, masa tu bawa pisang kan. Yalah, gue pisang kan, takkan nak bawa Dah goreng kan? belum pisang tu? Tak dah, daripada rumah. Dulu kalau pisang nak cepatkan masak, dia kena letak kabayat untuk nak bagi dia cepat masak. Kabai? Kabayat tu untuk nak bagi dia peram-peram. Nak meletup dalam mulut kau bagi kriuk-kriuk apa ni? Dia tak ada kena-mengena. Dia kena peram nak bagi pisang tu cepat masak, kau kena letak kabayat. Okey, letak kabai. Okey, betul. Dia nama dia peram, kau tahu tak? Peram-peram pisang. Itu lagu, peram-peram pisang. Untuk nak bagi dia cepat masak. Okey. Jadi cepat kuning. Jadi kalau katalah kau hijau-hijau tu kau goreng, keras lah kan? Oh, kiranya gigi member mak saya kuning. Kira bapak member saya letak kabai kat mulut. Itu bukan. Itu Oh, bukan. tak cakap bagi kuning. Untuk buah-buahan. Kalau gigi kuning tu tak, bukan pasal letak kabayat tu. Itu bukan. Itu tu apa bang? Tak, dia bukan asal kuning je semua kabayat, tak. Oh, ya. Dia bukan kira macam itu. Bukan semua kuning je letak kabayat. Oh, okey, saya minta maaf. Okey, sambung. Jadi motor SS bawa lah pisang kan. Pisang melintang kat belakang kan. Corner lap sudah jatuh lah Wan. Berterabur lah Wan pisang dekat masa corner tu. Berterabur dah pisang. Atas jalan? Atas jalan je. Kau ingat motor aku terbang ke? Okey, lepas tu? Berterabur. Orang datang Orang datang buat apa? nak beli. Mak saya cakap, kedai acik depan tu, ni acik jatuh. Orang dah mula nak support. Tahu tak? Masa tengah berterabur tu, orang nak beli. Dari tempat berterabur? Berterabur, pisang dah berterabur jatuh, orang datang, orang tu nak beli. Mak abang bagi tahu, kedai acik kat depan. Acik ni tengah jatuh, tapi orang nak beli. Oh, tu jual lah? Apa lagi? Ngam-ngam. Memang tengah dah pakai apron, terus je lah. Sebab benda goreng dah... mana? Goreng? Kan tadi dah cakap pakai kabayat tu. Dah kuning. Oh, terjual lah tu? Orang nak beli, takkanlah kita nak nahan-nahan. Orang nak beli, orang tu nak. Maknanya akad tu dah berlaku. Dia nak, kita pun nak jual. Kan? Akad dah berlaku? Akad tu dah berlaku, jual. Start tu lah mak abang dapat nama goreng pisang Kak Prik. Goreng pisang? Kak Prik. Kak Prik? Kak tu abang. Kak tu mak abang lah, dia panggil akak kan. Prik tu maksudnya memang masa corner tu. Kak Prik. Corner Kak Prik Yes. Kalau boleh nak saya tahu bang, ni efek stevia ke apa? tak ada. Abang letak berapa titik ni? 2. 3. Betul lah, tadi dia cakap 2, kena letak 2 je. 2, abang 3, jadi dia, kau tahu kan? Dia akan mengimbau balik masa lampau. Semua benda abang ingat. Contohnya dulu, ini satu benda yang boleh dikongsikan lah. Mak abang pernah goreng-goreng. Banyak betul lah pengalaman mak abang. Memang Wan. Ni pengalaman mak member saya ni. Okey, silakan. Mak member kau. Kenapa? Niaga juga Wan? Bukan berniaga. Okey. Dia kata, apa lelaki ni, kira bapak member saya, bawa mekak-mekak kat rumah. Kat rumah? Okey. Abang support. Dia dah buat loan dengan bank semua. Okey, mekak-mekak. Saya kata, apa hal ni kan? Keluar. Apa hal ni cik? Apa hal? Pakcik kan? Okey. Pasal gigi kuning tu. Yang tadi itulah. Itulah saya tanya abang. Saya nak tanya abang sekali. Betul ke gigi kuning? Saya kata, ni sebab apa kuning? Dia kata memang daripada kecil. Tu takkan saya kata daripada kecil gigi makcik ni kucing. Kucing pula kuning. Kucing. Lepas tu? Macam guru tata bahasa Lepas tu kan? Tu kuning. Lepas tu bila abang cakap pasal kuning ni, kabayat tu? takkan lelaki dia letak kabayat lah mulut dia. Sebab mulut dia waktu bercakap Berasap? ada bau-bau Hangit? bau asap. Bau angin. Bau angin? Okey. Itu kalau masa tu abang kenal Wan, maksudnya kalau kata kita boleh tutup lah hidung dia dulu dalam, katalah contoh dah 30 saat, agak-agak dah menggelegak kan, benda tu dah menggelegak, dah keluarkan. Apa yang tutup hidung ni? Yelah, tutup dengan kain. Sebab Wan kan dah cakap dia makan kabayat tu kan. So biarkan dalam 40, cantik 45 lah, 30 takut belum panas betul. 45, tarik balik kain tu,
Pam. Api. Bom. Ha. Tergagat mari. Tapi Wan kau tahu jugalah. Maknanya kau tahulah main kabaik tu meriam kau tahu lah. Kau tahu Cucuk kan? Bini dia terus jumpa kat alam ghaib. Wan kau tahu lah permainan tu kan? Kau main meriam Saya tak ada main. Saya teringat bila abang cakap pasal benda ni. Yang start motor. Yang terus esok pagi kat atas bumbung. Oh okey. Oh itulah Makcik tu atas bumbung. Orang kampung semua tanya. Cari kan? Ni bila kita nak buat turun? Besok pagi. Besok pagi. Deserve. Patut tadi abang cakap yang tu. Kalau yang tu okey dah ngam. Wan, tapi kau pandai berenang Wan? Wan pandai berenang? Saya cakap gentle bang Ini pengalaman antara pengalaman yang saya pernah hadap lah. Saya pernah start daripada Sungai Merak ni. Berenang ke belakang tau. Saya berenang biasa lah. Apa nama Wan? Kalau aku lupa nama dia apa? Simpes. Simpes kan? Simpes pun. Saya buat simpes pun. Sap. Abang tahu tembus kat mana? Tembus kat mana? Langkawi. Simpes? Ya, saya buat simpes je. Saya kan tutup mata sambil nyanyi lah. Saya buat simpes. Tahu kat Langkawi lah. Simpes tu. Kalau nak cakap pengalaman berenang lah. Yalah. Sampai ke Langkawi? Langkawi saya slow. Uish. Dah kat Tak Langkawi? tahu saya pergi 23 bulan kira waktu tu tahun 2021. Hari Sabtu? Betul macam mana abang tahu? Ya 23 bulan 1 kan? Birthday? Birthday abang. Siapa? Si Amirul Mukminin. Bukan. Simpes 23 bulan 1 kan? Okey, Simpes saya tahu 23 bulan 1. Si birthday. Amirul Mukminin tu budak tahfiz ke budak kelas baju Melayu depan tu? Dulu dia pernah ambil lesen dengan abang. Dia naik TT kan? Okey, naik titi tu. Lesen motor naik TT. Kita kan naik jalan kan? Dia Okey. pergi melintang. Dia naik TT tu dia gini, melintang. Orang nak kau kena betul-betul lalu kat TT tu. Dia naik melintang. Dia ingat tu bonggol le. Tak, itulah. Abang dah pesan jangan jangan naik tu. Lepas. Lepas tu lulusan lesen lah. Lepas. Ais, bayar ke? Bukan lesen. Lepas. Maksudnya dia lepas. Daripada TT tu dia lepas. Yang tu lepas lah. Tengah orang sangkut sebab kata tak setengah motor tu dia rendah sangat bawah tu kena kat cover set putih tu, cover putih tu. Sampan. Cover Sampan rezek. Bajang. Bajang 2 ekor. Abang kenal le bajang 2 ekor? Kan dulu kan pernah sama dengan abang masa abang ambil lesen kereta, dia naik bukit, dia tak kerti main kawal minyak. Semua yang abang kenal ni semua naik lesen. Dia tak pandai main minyak. Dia kan kita tak boleh terundur sikit. So bila dia main minyak dia orang dah kat depan dah mula tahan takut terbang kan. Orang dia tak pandai kawal ke belakang. Bukit tu ternaik. Bukit tu ternaik. Yang abang JPJ yang kat atas yang tengah tahan tu? Dia orang rehat. Masa tu dah rehat. Time rehat lah. Kat situ popiah basah dia sedap. Allahu Akbar. Abang tahu ke popiah tu? Popiah abang tahu basah tak tu siapa punya? Siapa pula? Razima budak kelas belakang 3E. Sekolah Razima. Papadem. Depan Tampoy. Kelas ERT. Razimah kelas ERT. ERT kan? ERT lah. Kasut ikat sampai dekat tulang kering kan? Dia punya tali. Ya, ikat gila-gila. Dia ikat sampai tulang kering kan? Bapak dia terbeli tali, kasut tu tali panjang. Sebenarnya tali tu dia boleh leraikan. Tapi masa tu kan dia dah terikat. Jadi dia ingatkan memang gunanya sebelah tu dia pakai. Sebelah dia tak pakai. Dia ingatkan memang itu fashion sebelah ada tali, sebelah tak ada tali. Jadi Itu dia takut sampai atas tu. tarik sampai atas. Betul-betul. Jadi orang ingatkan dia sudah masuk kelas Shaolin. Kelas Shaolin. Kungfu. Kungfu kan ikat tali kan sampai ke tulang kering kan? Dia di atas tempayan. Pergi sekolah dia di atas tempayan. Budak terpaksa turunkan. Dia naik boleh, turun tak boleh. Kira abang kenal dia Razimah? Kenal. Sebab masa tu bapak dia dah suruh orang panggil turunkan dia. Tempayan, turunkan daripada tempayan. Okey. So dia tak boleh turun. Waktu tu saya kat atas. Panggil siapa pun tak boleh. Orang kampung datang jolok. Betul. Jolok. Turunkan dia.
Betul Abang Kakak. Cerita ni memang nampak orang kata tak logik. Tapi benda ni Betul. saya alami. Betul. Kat sekolah Tampoi Abang Kakak. Tampoi Utara. Wih. Jangan cerita, jangan kita takut. Tempat jual laksa tu. Ada orang jual laksa. Bang. Ah. Jangan, diorang tak bayar kita kan sebut-sebut. Ah, Ah. okay. Tunggu dia payment lah. Tapi payment. laksa tu lah. Laksa kat situ yang abang pernah makan paling sedap. Yang ikan dia panjang weh. Yeah. Kau tahu Bang, tu siapa bang? Wan tahu ikan yang dia pakai tu ikan panjang. Wan tahu tak kenapa ikan tu boleh jadi panjang? Sebab apa bang? Itulah Wan tak tahu. Tak, saya orang-orang duk kata saya pergi makan tapi memang sedap lah. Tapi Wan tahu kan, sebenarnya ikan tu sebab ikan tu dia macam mana orang tangkap. Okey, orang tangkap. Orang dah tangkap tapi dia cuba nak larikan diri. Maksudnya bila dah tangkap tu dia cuba nak pergi. Jadi badan dia terpanjang. Faham tak? Oh, dia melerit lah. Dia melerit sebab ikan tu nak cuba lepaskan diri tapi orang pegang ekor dia. Dia pergi. Gini juga ah. Panjang banget, serius. Ya. Kita makan tu, itu dia nama dia laksa lerit. Laksa lerit. Yeah. Wan ingat. Ui, Wan boleh ingat lah. Bagus Wan. Ingat, laksa lerit. Gila. Laksa lerit. Dia tak pakai telur. Betul tak? Betul. Setengah laksa pakai telur kan. Tapi tempat tu tak ada. Dia letak kuih Bang. telinga beruk. Jangan kuih telinga beruk tu, jangan. Mak dia seorang buat tu. Okey. Dia tempat ada orang panggil kuih telinga beruk, adalah tempat-tempat lain ada panggil. Jadi jangan aja dia. Penderam. 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 Betul. Peneram. Dia apa? Penderam Tenteram. Setengah orang betul. Setengah orang sebut tenteram. Ada tenteram atau ada tentrom. Tentram. Yang kat Jalan Jejarum. Yang tepi ada jual cakoi dan basikal panjang. Basikal panjang. Ni, bapak dia Tok Imam, yang anak dia kantoi tabung. Sekejap. Okey, anak dia yang kantoi ambil tabung, duit tabung. Kalau tabung dia tak ingat. Dia. Aduh, yang ni tak ingat Wan. Okey, yang dia lalu depan sekolah agama Mahdi tu, rantai dia putus. Yang ramai gelakkan dia. Rantai budak-budak ejek dia sebab rantai basikal dia ada loket kan. Okey. Baru ingat. Allahu Akbar. Yelah, orang pakai rantai biasa je. Dia boleh ada loket. Jadi Dia orang macam punya ada loket bang kakak? ada loket. Ya. Tadi aku dia cuba nak lupa dah tu bang Tak kakak. lupa sebab bila orang cakap pasal rantai, abang baru teringat. Sebab dia Yelah, memang yang paling top kes dia rantai tu lah. rantai tu lah. Sebab rantai ada loket. Budak-budak gelakkan dia kan. Budak-budak gelak dia. Kau waktu tu bang kena. Gila lah. Saya pun cakap. lah. Apa Mana ada pernah rantai pakai loket kan? Tak pernah. Tak pernah. Yelah betul. Loket pun loket nenek bang. Sembang nak pakai banyak kat ni. Habis kau apa? Nak apa? Nyanyi tak lagi ni tadi punya. Abang suara tak sedar. Tapi abang kalau satu hari nanti abang nak keluarkan lagu. Satu hari. Bukanlah satu hari. Nanti ada masa abang nak keluarkan lagu. Sebab abang ada lirik-lirik yang abang dah siap. Lirik tu dah siap. Banyak bang. Lirik dah siap. Tak adalah banyak sangat. Tapi boleh siap. Satu album tu boleh lah. Berapa patah-patahan bang? Boleh saya tahu? Abang Mana kau boleh kongsi? Lagu abang dia panjang. Sekarang ni lagu kalau kat radio dia tak boleh panjang-panjang sangat tau. 5 minit tu kalau dulu 5 minit okey. Sekarang ni justnya 3 minit setengah. Okey. Abang semua lagu abang semuanya 10 minit ke atas. 10 minit? 10 minit ke atas. Sebab abang humming je ada 7 minit. Humming saja? Humming saja 7 minit. Humming 7 minit? Humming 7 minit. Lagi 3 minit? Wan tahu humming kan? Humming tu? Macam mana? Betul. 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 Tapi 7 minit je humming. wih, bang, kalau humming ni kalau orang boleh buat 7 minit, orang bukan orang kira guru tau. Ya, 7 minit je humming. Orang minit ke 9. Naknya lagi 2 minit tu, time tu abang akan cari klien. Faham tak? Cek klien. Cari klien. Klien masuk 2 minit. Iklan lah. Okey. Tak pernah kan orang lagu iklan ada? Tak pernah ni first time Abang akan buat. Dalam lagu ada iklan. Dan lagu abang? Dalam lagu tu Waktu bila abang nak nyanyi lah? Nyanyi tu bila? Habis iklan. Iklan dah habis. Oh, iklan habis. Iklan dah habis. Baru masuk. Okey, start lagu lah. So maksudnya kita akan dapat income daripada iklan. Iklan akan bayar lagu tu. Ni YT punya kerja ni.
Iklan akan bayar lagu. Mana 7 minit tu humming, 2 minit tu iklan, seminit tu lah. Seminit all lah. Seminit gitar 30 saat, seruling 5 saat, lagi balance 30, lebih kurang dalam 20 saat. 20 saat. 25. 25. Lebih kurang 25. Drum rolling tak nak lama. Abang tak nak lama sebab abang dah tak ada masa. Masa tu abang dah tak ada masa. Okey, abang tak ada masa. Yalah, sebab tadi dah 2 minit lah kan. 2 minit. Drum abang tak nak banyak. Dah abang nak diorang cuma bunyi pak. Tu je sekali pak. Sekali tu lah. Bunyi pak satu je, abang dah cepat-cepat nak masuk lirik abang. Abang takut lirik abang tak habis nanti. Faham tak? Bila dia dah pak, kat situ lah. Okey, dah itu dah lagi 20 minit? Ada 20 saat? Abang akan interview penyanyi tu. 20 saat? Abang akan interview penyanyi tu. Macam mana dia boleh nak nyanyi lagu yang abang buat. Faham tak? Sebab penyanyi ni dia ada demand. Dia bukan semua kau panggil dia akan nyanyi. Betul. Jadi kat situ abang nak tanya, kenapa dia terima lagu abang? Apa yang specialnya? Apa yang special kat situ? Gila bang kakak. Tengok nak buat benda tu bang kakak. Perlukan masa benda macam ni. Abang okey bang, boleh saya tahu berapa lama untuk abang kumpulkan segala lirik humming ni? Untuk abang jadikan satu lagu bang. Abang maksud kau ilham? Ilham tu datang bukan ilham. Oh, abang kenal Ilham oh? Budak Dua Anggerik. Allahu Akbar. Dua Anggerik kelas seni, lukisan seni. Dulu mula-mula dia nak masuk sains tapi lala cikgu cakap cikgu tengok dia mencanting batik, dia terkeluar sikit daripada line lilin tu kan. Ya, okey. Yang dia makan dia nak rembat makcik kantin punya makanan tu. Yeah. Roti tiga segi yang sapu telur tu. Ilham tu. Dia kan cantik batik, dia terlepas daripada line lilin tu kan. Lepas tu dia turun kafe, kantin, dia nak ambil roti yang tiga segi tu kan. Betul. Tiga segi roti telur lah. Roti telur tu. Lepas tu bila dia nak bayar tu, makcik cakap dah ada orang bayar. Makcik dia cakap dah ada orang bayar, ambil je kan. Yelah. Ambil je. Kat situ lah. Start tu dia semua ambil. Dia tak ada bayar. Start situ abang kakak. Kita pun terkejut. Si Ilham tu. Betul. Start daripada dia kata dah ada orang bayar. Makcik tu kata sehari tu lah. Sehari je. Start tu dia anggap semua orang dah bayar. Sebab tu dia pergi mana, dia hantar kereta kawas ke apa ke, dia gerak. Sebab dia kata makcik tu dah bagi tahu dia dah ada orang bayar. Sial lah Ilham. Itulah tu abang teringat juga dia lah. Dia dulu pernah pinjamkan abang stokin sebab abang kan tak pakai stokin. Ada satu kali tu abang tak pakai stokin masa pimpinan. Kau ingat tak? Yang dia berdiri bangun waktu cikgu kata duduk. Duduk. Masa dia dah berdiri tu cikgu cakap duduk kan. Masa tu abang kena spot check. Abang kan tak pakai stokin. Abang dulu sebab malu. Tapi tu nak cerita nanti sebab pula. Tak ya. Abang kan kantoi kan? Yalah, pasal kantoi. Jangan cerita pasal ni. Takut budak-budak ni ada tak sekolah. Yalah. Abang masa spot check kalau kantoi tu pula tak pakai stokin. Padahal cikgu tak tahu yang abang ni pergi sekolah, tu kat tumet tu kan lubang. Yelah. Kita orang susah kan? Kita orang susah. So cikgu ingat abang tak pakai stokin kan? Dia perasan waktu kaki ternaik kan? Abang ternaik tu. Kaki ternaik. Abang ternaik. So masa tu lah abang rasa macam abang kena beli stokin. Start situ. Ilham dapat tahu kan? Ilham dapat tahu. Ilham bagi abang sarung buah pai tahu tak yang jaring-jaring tu? Jaring tu. Jaring-jaring tu abang pakai. So kalau cikgu nak tengok, abang akan tak nampakkan tumet lah. Abang akan naikkan seluar, dia akan nampak jaring-jaring. Jaring-jaring. Dia akan nampak. Patut gila lah. Dia akan nampak jaring-jaring yang buah pai tu kan? Ya. Jaring-jaring tu lah yang abang nampak kat Roy masa yang abang cakap kat Jepun tu. Jaring tu? Dok tu. Sawang yang abang cakap sawang tu kan? Yang sawang jaring-jaring buah pai? Ya, ada kat Roy. Masa tu kat belakang punggung dia? Yep. Yang laba-laba cari balik tu kan? Mana dia punya tangan. Tempat dia duduk balik. Yang abang dah bersihkan tu. Rupanya, daripada sekolah dia dah bersangkut paut dengan yang stokin, sarang dengan Roy. Maknanya Roy siapa? Kat situ kita dah tahu Roy siapa. Allah Akbar. Tengok abang kakak. Roy tu kita dah tahu dah sekarang siapa. Ya, betul.
Dia cuba nak putar belikkan kita orang. Dia cakap ni bukan. Padahal kat situlah kita baru tahu Roy tu siapa. Betul. Saya dah faham cerita ni. Sebab Roy ni abang kakak dulu. Dia kuat lari. Bila kita nak cakap dia macam nak tak nak bang kan? Betul. Dia berdalih kalau kita tengah cerita, kita tengah nak scan dia siapa, dia akan cerita pasal, kau tahu tak Doraemon lama, cerita Doraemon lama? Tu? Shizuka? Kawan Ini Gani. Tak, yang pada besar Gani. Dia kan yang suka bully Nobita tu. Okey, Gani. Dia kalau dengan Nobita dia memang jaki tu. Dia je lah yang asyik ni. Gani budak ni. Doraemon kan ada Doraemon. Okey. Ada Shizuka, ada Sunio, ada Gani. Gani tu yang besar tu, yang asyik kerja bully. Gani bukan. Gani buat nasi berani. Ni Giant. Giant. Dia tengok cerita Doraemon di alam sebalik mata apa bang kak? Oh, abang salah susun lah ejaan dia. Gani Giant. Oh, yelah Gian. Abang ingat kan Gani. Giant. Baik dia cakap Gian lah. I see man. Yelah budak. Kita mana tahu. Saya rasa ni abang kakak kan. Sampai makcik dia siap ni. Nasi lemak dia makan. Wan, abang pun nasi lemak pun dah siap. Tak Wan. Wan, kalau kau nak live pergi lah live Wan. Kalau kau ni abang takut abang ganggu kau. Tak ada lah. Abang takut abang mengganggu ke apa ke ada. Tak ada. Macam ni abang. Bang. Nanti rumah masuk abang duduk KL ke? Ada duduk Kotak KL kan? apa ni? Abang kotak apa ni? Ada atas meja Tapi aku tak. Sekejap, bang, setengah jam sekali kena tunjuk. Takut orang terlupa. Tak, tu lah tu. Oh, ni. Yang drop tu. Ya, 2 titik. Akbar. Kalau nak Bang. suka. Abang KL kan? Abang. Cak Lam. Oh, Syaklam. Boleh nanti abang-abang datang rumah saya makan-makan . Boleh. Oh, ada buat ni ke? Nanti saya buat sikit-sikit. Okey. Kau DM abang lah nombor kau. Birthday Aminah. Boleh. Sebab abang kadang-kadang nak reply ni abang TikTok ni tak pandai sangat. Yelah, abang invite pun tak pandai. Jadi dia bila dulu kita tengah musim live, getilah time tu ingat. Bila dah sekarang ni dah tak ingat apa, jadi kadang-kadang nak invite pun terlupa apa, padahal kita dah pernah pun dulu kan. Ni tekan nombor 8 yang terbalik ke? Boxing tu. Tekan bukan boxing bukan. Boxing nak pakai banyak. 8 terbalik. 8 sebelah boxing tu. Untuk apa Wan? Itu kalau abang nak invite saya ke, kalau kita jumpa lagi. Oh, okey. Ni abang tekan invite Tak payah, kita dah ada. Habis kalau nak cari, maksudnya memang kau dah ada tu kan? Kena tunggu saya dah ada. Kalau kan saya depan abang ni. Yelah, boleh kalau saya tahu siapa ni? Tapan ke Jeb? tak kan, nantilah kalau ke depan ni, kalau abang tekan ni, automatik kau ada lah. Saya tak adalah. Kalau saya tak ada waktu tu. Kau pergi mana? Abang kau tahu Ilham Sokil Lubang. Okey. Alright. Nanti abang cari. Abang tanya dia. Takkan nak cerita sini, takut kan? Okey lah, betul lah. Nanti takut orang perasan kan. Faham takut orang perasan kan tak sedap pula. Wan umur berapa Wan? 32. Oh, 32. Boleh abang. Kurang sikit lah. Kurang apa? Tak tahu lah, kalau boleh kurang sikit lah. Kurang apa ni? Jangan umur marah. Apa? Jangan marah. Yelah, kalau boleh kurang sikit kan. Jangan boros sangat. Yelah, nak minta kurang apa? Itulah, daripada 32, kalau Wan boleh bagi abang 30, abang on. Oh, abang. Abang serius bayar? Tak adalah saya. Abang dah buka tadi 30. Kalau abang tahu kau faham, tapi abang tahu kau lari kan. Kau try alihkan. Sekarang ni nak tak nak kira lock situation. Saya buka 36. Itu makin naik. Tadi kan abang suruh kurang. Okey, tak boleh bang. Saya 36. Kau buka tadi 32. Okey, 32. Tapi bila saya fikir-fikir balik, tak memadai dengan saya punya modal. 24 lah. 24? Okey, apa? Lagi saya try. Okey, nanti abang transfer kat kau Okey bang, abang jaga diri, jaga solat, jaga
Kak Seri, semoga murahkan rezeki, mudahkan segala urusan. InsyaAllah, amin. I love you. Bang, nanti datang birthday Aminah. Tolong Boleh. Nanti DM abang saya dia abang. minta maaf Wan kalau abang gurau-gurau ke, abang salah Tak cakap apa, ke. saya pun minta maaf kalau ada terkasar bahasa dengan abang. Sama-sama Wan. Abang pun sama. Kalau ada apa ni cerita-cerita, yalah sekadar hiburan tu, minta maaf Wan. Memang saya pun sekadar hiburan bang. Jaga diri, jaga solat, semoga mudah sikit. Amin. Terima kasih. Okay, salam keluarga abang tau. Okey, baik Wan. Terima kasih Wan. Jaga diri Wan. Apa benda ni? Ya Allah. Bang, 100. Alhamdulillah. Dia bukan pandai invite pun. Bang kak. You say man. Daripada cerita ilham, daripada stokin koyak, daripada spender pun terbarai. Apa benda pun saya sembang pun saya tak faham abang kakak. Apa yang saya sembang? Wan. Wih, abang Jet, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Wan. Oh, apa khabar? Abang Jet invite saya. 8 terbalik, 8 melintang. Lepas tu abang tengok ada invite, abang cari nama kau, abang invite lah. Ini pay online. Ini saya dah habis. Tadi kita dah sembang. Oh, itu nak pisah lah tu. Ya, tu dah gerak lah. Lepas tu besok pula. Oh, abang ingatkan bila kau dah hilang, abang boleh invite. Oh, okey. Boleh lagi. Tapi tadi kita dah borak dah. Dah habis lah. Dah habis dah. Okey Wan, jaga diri Wan Jaga diri, jaga solat. Semoga mudah rezeki bang. Okey. Pinjam 100.